Ramai yang kata AI ni nak take over the world, nak takluk dunia. Tapi korang perasan tak satu benda? Jari ada 6, teks yang aku tak tahu datang daripada planet mana. Tapi korang mesti pelik kenapa dia macam ni? Sebenarnya AI macam ChatGPT, Gemini dan sekian tu, dorang ni bukannya create something from nothing. Tapi sebenarnya dorang ambil apa yang ada kat internet ataupun kerja-kerja korang dan dorang hanya tiru. Untuk para gamer di luar sana, korang mungkin tahu bila korang tengok video ni, korang tahu dorang dapat inspirasi daripada game apa. Ini merupakan video generated yang dorang train pakai GTA 5. That's why video yang dorang generate ni nampak lebih kurang je. Tapi masalahnya bukan dekat dunia entertainment sahaja AI ni berluasa. Dia juga berluasa di dalam medan kerja kita dan ia menjadi satu isu yang sangat besar. So apa kesimpulan sebenarnya? Well, AI ni sebenarnya kita dah tak boleh nak lari daripada dia ataupun buang dia daripada hidup kita. Sebab AI ni is here to stay and like it or not, kita kena adapt. Sebagai consumer AI, korang kena tahu sama ada korang tengok tu AI ataupun tidak. Kalau korang guna dia sebagai sumber news, make sure korang fact check benda tu dan bukan percaya semata-mata. Dan sebagai seorang pengguna AI, make sure korang guna AI tu sebagai tool. Gunanya sekali-sekala untuk membantu korang dalam kerja korang. Jangan gunakan dia sebagai tool utama dan itu sahaja korang pakai. Sebab akhirnya kerja korang akan nampak cheap dan kemungkinan besar ada info yang salah. So in the end, AI ni bagus ke tidak? Semuanya depends on korang. So, siapa kat sini pernah kena tipu AI? Bagi tahu dekat dalam komen.